Seronok lah kan, sebab kita boleh rolling modal tanpa minta bantuan orang lain. Nama saya Hazman Nadia binti Hashim. Saya pemilik RB Barakah Enterprise yang beralamat di Bertam, Kepala Batas, Pulau Pinang. Berapa lama dah Puan mula berniaga? Saya mula bisnes ni sejak dari tahun 2013. 2013? Ya, sampailah sekarang. 2025. Mana 13 tahun lah 13 saya sudah tahun. berdaftar. Macam mana Puan dapat tahu tentang pembiayaan mikro madani? Pembiayaan mikro madani ni saya dapat tahu daripada seorang kawan lah yang pernah menerima pembiayaan ni lah. Jadi mudahlah untuk urusan untuk mendapatkan pembiayaan ini. Pegawai yang berurusan pun sangat baik dan memang mudahlah untuk mendapatkan pembiayaan ni. Okey. Syarat pun tidak ketat dan memang seriusnya recommend lah pembiayaan ni. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi nak tahu juga, bila Puan dah terima pembiayaan tersebut, macam mana pembiayaan tersebut membantu mengembangkan lagi perniagaan Puan? Apa yang Puan gunakan dengan sejumlah pembiayaan yang saya dapat tu dua. Saya gunakan untuk modal, pusingan modal, pembelian stok dan untuk kekasan untuk bakery, stok kerepek dan pelbagai lagi lah. Dan pembiayaan ni memang betul membantu. Pembiayaan betul membantu. Saya rolling lah modal semua. Perasaan Puan bila dapat tahu Puan diberi kelulusan untuk menerima pembiayaan? Sangatlah seronok. Alhamdulillah. Sebab ada bantuan untuk kita pusing modal. Saya bisnes ni sebenarnya dalam keadaan ekonomi sekarang ada kekurangan modal juga untuk kita nak rolling. Saya supply bakery dan saya supply kek-kek untuk kilang. Saya buat kek pengantin, saya buat kek dekor kartun. Jadi saya perlukan modal yang banyak. Jadi bila saya dapat pembiayaan daripada BSN ni, terasa seronok lah kan, sebab kita boleh rolling modal tanpa minta bantuan orang lain. Sebab dah cash tu sudah ada dalam tangan kita. Jadi kita boleh rolling lah untuk kita majukan lagi bisnes kita.